Kenapa berpuasa boleh bantu seimbangkan hormon kesuburan? Apabila kita berpuasa, tubuh kita mengalami penurunan dalam pengeluaran insulin. Masa berpuasa, kita mengurangkan jumlah kalori yang diambil. Dengan pengurangan insulin, sel-sel tubuh menjadi lebih responsif terhadap hormon ini, membantu mengawal gula darah dengan lebih berkesan. Keseimbangan insulin memainkan peranan penting dalam kesihatan hormon reproduktif. Gejala PCOS dapat dikurangkan. Penurunan insulin membantu menyeimbangkan hormon seperti estrogen dan testosteron yang penting untuk ovulasi dan kesuburan. Pilih makanan rendah glisemik. Masa sahur dan berbuka, ambil makanan seperti bijirin penuh, sayuran dan protein tanpa lemak untuk mengelakkan lonjakan gula darah. 2. Elakkan makanan manis dan diproses. Ini boleh menyebabkan peningkatan mendadak dalam gula darah dan insulin. 3. Kekalkan hidrasi yang mencukupi. Minum air yang cukup antara waktu berbuka dan sahur untuk menyokong metabolisme dan fungsi hormon. Timbangkan suplemen kesuburan seperti FT yang diformulasikan untuk menyokong keseimbangan hormon dan meningkatkan peluang kehamilan. Banyak tips kesihatan hormon dan kesuburan. Jangan lupa follow dan subscribe.